FMT tutup realiti sebenar label orang mob. Baru-baru ni, FMT memuat naik satu berita dan melabel sekumpulan individu sebagai mob. Perkataan tu bukan kecil. Ia membawa makna liar, ganas dan perusuh. Do we let mobs dictate outcomes? Or do we insist on process, evidence, and the courts? Masalahnya, pelaporan itu tidak menggambarkan fakta yang sebenar. Malah memainkan naratif provokatif, fitnah dan menyeleweng. Ini perkara yang sangat tidak boleh diterima. Dahlah tak ada fakta. Tiba-tiba orang yang menuntut hak dilabel perusuh. Yang menceroboh pula digambarkan seperti mangsa. Sedangkan isu ni sudah melalui proses undang-undang yang sangat panjang. Kalau FMT tak tahu faktanya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tanah itu dimiliki secara sah sejak tahun 1998 oleh Yayasan Kubra. Maknanya sudah 28 tahun ia berstatus milik persendirian. Tanah tu dimiliki oleh Yayasan Kubra pada sekitar tahun 1998. Itu fakta asas yang sepatutnya disebut. Kedua, laporan polis telah dibuat sejak tahun 2018. Sampai tahun kepada 2018, kita telah dihubungi oleh satu pihak telekomunikasi untuk nak pasang pencawang di tempat kami tu. Jadinya kita pun bersetuju lah. Kita dapat maklum balas daripada pihak telco tu. Ada aduan daripada pihak kontraktor selalu dihalang daripada melangsungkan projek kat situ. Jadinya mereka buat aduan kat kita lah. Bukan semalam, bukan minggu lepas, tapi 8 tahun lalu. Yang ketiga, notis bertulis telah dihantar dan ia dibalas secara rasmi, termasuk pengakuan Kuil bahawa mereka sedar berada di atas tanah milik orang lain. Depa mai dan seorang orang muda tu, saya tengok nama apa, mengaku kita silap kita duduk tanah. Berarti daripada pihak Kuil ada wakil yang mengatakan kesilapan mereka. Yes, yang seorang tu. Jadi ini bukan isu tak tahu. Ini isu yang telah dimaklumkan. Keempat, pada tahun 2021 pemilik tanah merujuk kepada PBT. Jawapannya jelas. Kerana tanah itu milik persendirian, isu pencerobohan adalah tanggungjawab pemilik untuk menyelesaikan sendiri. 4 tahun pun berlalu, tiada perkongsian berlaku, struktur itu kekal di situ dan akhirnya tuan tanah melantik wakil untuk mendapatkan semula haknya. Salah seorangnya ialah Tamim Dahri dan 3 orang rakannya. Tapi apa jadi lepas tu? Mereka pula dilabel sebagai mob hanya kerana melakukan kerja pembersihan tapak selepas tiada tindakan oleh pihak berkuasa. Maka pihak Yayasan Kubra telah menghubungi dan melantik pihak saudara Tamim dan rakan-rakannya untuk menguruskan bagi pihak tuan tanah terhadap tindakan tersebut. Oh ya, satu perkara lagi yang FMT buat-buat tak tahu. Mahkamah Tinggi telah menyemak penahanan Tamim dan membatalkan perintah reman yang sebelum ini dibenarkan oleh Magistrate. Mahkamah Tinggi arahkan supaya mereka dibebaskan serta-merta. Dalam bahasa mudahnya, Hakim Mahkamah Tinggi mendapati tiada asas kukuh untuk terus menahan mereka. Kalau benar mereka perusuh, kenapa reman dibatalkan? Betul tak? Masalahnya bukan sekadar satu perkataan mob tu. Masalahnya ialah naratif yang dimainkan oleh FMT. Media sepatutnya menjelaskan realiti dan kegagalan sistem yang sebenar, bukan memilih konteks yang mengapi-apikan sentimen. Pelaporan seperti inilah mencetuskan kekeliruan dan ia sebenarnya menambahkan lagi ketegangan rakyat. Kalau yang menuntut hak dilabel perusuh dan yang menceroboh dianggap mangsa, itu bukan sekadar silap pelaporan. Itu kegagalan moral kewartawanan. FMT wajar disaman. Saya Hazri Saiman, CEO Gerakan Berguni Sedar. Semoga